Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Intan Azira binti Azur, pelajar semester 8 dari OUM Cawangan Petaling Jaya. Hari ini, saya akan menjalankan aktiviti muzik dan pergerakan kreatif bertajuk Burung Kakak Tua Menari Gembira untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, kanak-kanak dapat menyanyikan lagu Burung Kakak Tua dengan gembira. Dua, kanak-kanak dapat melakukan sekurang-kurangnya 2 pergerakan mengikut irama muzik. Ketiga, kanak-kanak dapat memainkan marakas mengikut rentak perlahan dan laju. Aktiviti ini akan dibentangkan melalui sebuah video untuk khusus HBEC 1403 iaitu muzik dan pergerakan kreatif untuk kanak-kanak kecil. Mari kita mulakan. Selamat pagi murid-murid. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua sihat dan gembira. Mari duduk dalam bulatan bersama cikgu. Hari ini cikgu ada satu teka-teki. Cuba teka. Haiwan apakah yang boleh meniru percakapan manusia? Cip, cip, cip. Pandai. Ya, betul. Burung kakak tua. Sekarang, mari dengar sedikit lagu ini. Burung kakak tua hinggap di jendela. Siapa pernah dengar lagu ini? Bagus. Hari ini kita akan menyanyi, bergerak dan menari seperti burung kakak tua yang gembira. Lihat murid-murid, hari ini cikgu membawa gambar burung kakak tua. Nampak tak semua? Okey. Burung kakak tua suka menyanyi dan bergerak mengikut muzik. Pada hari ini, kita akan belajar menyanyikan lagu burung kakak tua dan melakukan pergerakan mengikut rentak muzik. Sebelum kita menyanyi, cikgu ingin memperkenalkan 3 pergerakan yang akan kita gunakan. Pergerakan pertama ialah sayap. Mari ikut cikgu mengepak. Bagus. Pergerakan kedua ialah kepala. Goyangkan ke kiri dan ke kanan. Mari ikut cikgu. Kiri, kanan, kiri, kanan. Hebat. Pergerakan ketiga ialah marakas. Mari dengar bunyinya. Bagus. Nanti kita akan menggunakan ketiga-tiga pergerakan ini semasa menyanyi lagu Burung Kakak Tua. Baik murid-murid, mari kita berdiri. Apabila kita menyebut burung kakak tua, kita akan mengepak sayap. Okey, apabila kita menyebut nenek sudah tua, kita akan menggoyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Okey. Apabila kita menyebut lecung, 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 ulala, kita akan menggoncangkan marakas mengikut rentak muzik. Okey. Adakah semua orang sudah bersedia? Okey, mari kita mulakan. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Lecung, 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 ulala. Lecung, 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 ulala. Lecung, 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 ulala. Burung kakak tua. Wah, pandainya semua menyanyi dan bergerak mengikut muzik. Sekarang kita akan belajar tentang tempo. Tempo bermaksud kelajuan muzik. Jika muzik perlahan, kita akan goncangkan marakas perlahan.
Jika muzik laju, kita goncang markas dengan lebih laju. Mari kita cuba bersama-sama. Perlahan. Bagus. Sekarang, kita cuba sedikit lebih laju. Hebat. Kamu semua berjaya menggoncang markas mengikut tempo muzik. Sekarang, kamu semua boleh mencipta pergerakan sendiri. Ada tak yang ingin menjadi burung terbang tinggi? Ada yang ingin menjadi burung mencari makanan? Ada tak yang ingin menjadi burung berehat di dahan pokok? Gunakan imajinasi kamu. Wah, cantiknya pergerakan kamu. Hebat. Burung kakak tua kamu sangat kreatif. Baik murid-murid, mari duduk semula dalam bulatan. Cikgu ingin bertanya, apakah nama lagu yang kita nyanyikan tadi? Ya, betul. Burung kakak tua. Okey, apakah pergerakan yang kita pelajari hari ini? Ya, mengepak sayap, menggoyangkan kepala dan menggoncang markas. Bagus. Apakah pergerakan yang paling kamu suka? Oh, menarik. Kenapa kamu suka pergerakan tersebut? Adakah kamu seronok bermain markas hari ini? Okey, hari ini kita telah belajar menyanyikan lagu Burung Kakak Tua, bergerak mengikut irama muzik dan bermain markas mengikut rentak lagu. Cikgu sangat bangga kerana kamu semua memberi kerjasama yang baik dan sangat kreatif. Okey, penyesuaian aktiviti. Aktiviti ini boleh diubah suai mengikut keupayaan kanak-kanak. Bagi kanak-kanak yang memerlukan bantuan, guru boleh menunjukkan pergerakan secara perlahan dan memberikan bimbingan langkah demi langkah. Bagi kanak-kanak yang mempunyai kesukaran motor kasar, mereka boleh melakukan pergerakan sambil duduk di kerusi. Bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran, guru boleh menggunakan kad bergambar, demonstrasi, visual dan isyarat tangan yang jelas lah. Bagi kanak-kanak yang lebih mahir, mereka boleh mencipta pergerakan baharu dan menjadi ketua pergerakan untuk membantu rakan-rakan yang lain. Aktiviti ini boleh dijalankan secara duduk atau berdiri mengikut keupayaan kanak-kanak supaya semua murid dapat mengambil bahagian secara inklusif. Guru juga menggunakan arahan yang ringkas dan jelas supaya semua kanak-kanak dapat menyertai aktiviti dengan selesa. Kesimpulannya, aktiviti ingin membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran muzik, koordinasi pergerakan, kreativiti dan keyakinan diri melalui pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan. Sekian, terima kasih.